kena sebelah sana. Sebab pakcik nak bergerak ke sana lagi tak lepas. Sebab orang belakang pun nak jawab. Okey, adik-adik duduk belanu. Tak apa. Hadiah banyak. Pakcik jangan takut. Pakcik hadiah banyak. Tak. Kameraman ambil gambar air. Tak ada nak pemenaik remote Okey, apa? Inilah sejarah hari ni. Belum pernah lagi saya buat DJ. Belum pernah orang tangkap gambar saya. Inilah pertama kali. Tahniah abang, tahniah. Bagi CD satu hadiah. Bagi CD. Lagu raya. Tu. Pasal dia tangkap gambar aku ya. Tak ada pasal lain. Cakap orang. No. Kita tangkap gambar aku ya. CD satu. Baik. Salam. Allah Akbar. Cium tangan. Jangan apa dia. Tu dah tadi tak mau tangkap gambar. Orang tengok bila bagi. Kita orang macam ni lah nampak. Tu nak bagi dia. Bagi apa? Bila rasa macam ni lah banyak kali pula. Baik. Dengar elok soalan ni no. Baik, soalan dia dengar elok. Tapi soalan ni payahlah payah sikit. Pasal dia harga dia mahal lumayan no. Soalan ni adik pergi tanya, jawapan dia pergi tanya mak, tanya ayah. Soalan dia di dalam banyak-banyak kuih raya. Di dalam dengar elok makcik berhenti makan. Ada soal makcik berhenti makan. Amboi. Ya. Ni apa? 100 ni, 100. Duit betul lah makcik, duit betul lah ni. Amboi, makcik kutuk saya. Tambah lagi RM2. Tu dia. RM2 RM2. Tambah Makcik RM2. kita kaya apa? Barang 100. Hana tambah lagi 50. Habis dah ni duduk tak mana tadi. Seluk mata corak lah. Pinjam 50. Pinjam. Lagi. Makcik kutuk dia kata kaya apa? Barang 100. Makcik pada. Pinjam tak? Pinjam. Makcik kutuk saya dia kata kaya apa? Barang 100. Ya, tambah lagi 50. Jadi dah jadi 150. 150 lah lu makcik jadi. Minta janganlah siapa kutuk aku lagi. Mau kutuk jangan. Baik. Jadi 150. Soalan dia dengan elok ya. Siapa cepat dia dapat. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah duit ni. Panjang kok. Ini hanya tempoh 15 minit saja. Tak boleh lama-lama. Pasal soalan senang. Soalan dia. Di dalam banyak-banyak kuih raya. Kuih raya apa yang orang malu nak makan di hari raya? Tak ada. Ada orang buat tak hari raya apa itu? Ada orang buat. Tapi dia malu nak makan. Dengar elok ya. Sekejap. Nak ambil duit Ambil duit apa? Minyak cak kapak tumpah dalam paket. Patut orang rasa hangat. Di dalam minyak cak kapak. Di dalam banyak-banyak kuih raya, cucuk raya kan raya baru ni. Ini baru 19 Syawal. Baru lagi. Di dalam banyak-banyak kuih raya apa yang orang malu nak makan hari raya ya? Apa dia orang di baju apa ni? Batang buruk. Tak ada yang kena. Batang buruk, bahulu, dua-dua semua salah. Kuih kacang salah. Angkat tangan. Dalam banyak-banyak kuih raya apa yang orang yang malu nak makan di hari raya? Dia kalau nampak kuih raya ni dia tak akan makan, dia malu. Apakah nama kuih itu? Mari kita tengok makcik. Nak jawab orang. Jawab. Siapa nak jawab? Ada nak jawab? Sebelah sini nak jawab? Ada nak jawab? Depan sana nak jawab tu. Depan tu. Tak ada. Ada. Kuih apa? Kuih batang buruk salah. Jawablah. Ya. Kuih siput salah. Kuih samprit salah. Kuih apa lagi? Seorang. Bertenang. Minta bantuan pihak rela. Ambil udang.
Oh, nampak sangat mata duitan je. Kuih samprit salah. Kuih hangit. Ya, tahniah kuih hangit. Tahniah. Tepuk tangan. Apa tepuk tangan? Tahniah, cuba lagi. Cuba lagi. Mana-mana tu tepuk tangan. Tepuk tangan ada. Tahniah, cuba lagi. Ni saya bagi clue dia. Buat main balik 50 pasal saya bagi clue. Dia tengok apa? Kaya apa minta balik. Nak kaya kena kedekut. Dah malam hadir ni. Tinggal 100 saya bagi clue dia. Kuih ni dia kalau kuning ada, kalau kuning ada, kalau merah ada, kalau hitam ada kuih ni. Kalau dia baru menikah hari ni, dia pergi raya rumah mak mentua dia, tiba-tiba ada kuih ni. Tobat dia takkan makan kuih ni. Dia akan malu kalau makan kuih ni. Apakah nama kuih tu? Kuih wajib. Wajib salah. Saya tak bagi clue. Kalau baru kahwin, kalau bawa markah, girlfriend, bawa friend apa-apa. Boyfriend. Nanti. Nak jawab tunggu nak tarik duit dulu. Ya. Okey, ya. Kuih apa bang? Duit. Allah. Yang pi abang pun duit. Duit tadan duk kacau tak nak masuk kita makan dah. Saya bagi clue dia. Clue ni, tinggal yang ni ya, dah banyak bagi clue dah. Kuih ni bermula dengan huruf K. Ketupat. Kuih ni dia mula huruf K. Kuih? Putaran. Salah. Yo, sampai tahu tu bagi. Nak pergi lagi. Jom berapa patah kataan. Dia mula huruf K. Hujung pun huruf K. Hujung. Oh, bukan dekat. Awal K. Hujung pun huruf K ke? K. Awal permulaan huruf K, berakhir pun huruf K. Kakak tua. Okey, baik. Tak apa, relax. Tenang. Sabar ada. Sebab apa saya adik dah. Mula huruf K, hujung dia huruf A. Huruf K. Apa? Relax lu. Kita relax lu. Pakcik minum air Azad. Buat lagu dulu, relax lu. Okey, adik tepi. Kita relax.